صل على سيدنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا. قال والتوحيد هو حكمك وعلمك بوحدانية الله تعالى. Hukmuka wa ilmuka biwahdaniyatillahi, dengan keesaan, biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tauhidu, dan tauhid itu, wa huwa hukmuka, hukmuka iaitu ketetapan engkau, wa ilmuka, dan juga ilmu engkau, biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, muta'alliqun bil kashfi, yang bersangkut dengan kasyaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa tauhidu, dan tauhid itu, dan tauhid itu iaitu tauhid yang melazim bagi tawakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bertawakal ialah orang yang bertauhid. Musannif mendatangkan perbahasan tentang tauhid selepas ia menyebut tentang tawakal. Pasal apa? Sebab orang yang bertawakal itu ialah orang yang bertauhid, orang yang menyerahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusannya, ialah orang yang bertauhid. Orang yang tak bertauhid tidak mungkin dapat bertawakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tawakal dah kita baca. Tawakal ialah berpegang teguh kita kepada Allah, berpegang teguh kita pada Allah. Dia panggil al-i'timadu ala Allah. Seumpama seperti seseorang yang berjalan pakai tongkat 3 ataupun tongkat 2 ataupun tongkat 1. Orang bertongkat ni dia beriktimad atas tongkat. Tongkat balik, dia terbalik. Kalau tak pakai tongkat, dia tak boleh jalan. Begitulah beriktimad kepada Allah. Maknanya dia betul-betul bersandar pada Tuhan. Aku macam mana pun Tuhan sallallahu alaihi wasallam tu betul-betul beriktimad pada Allah. Rezeki aku tak tahu, semua aku serah kat Tuhan. Urusan aku tak tahu, aku serah pada Allah. Yang ku buat usaha ya, usaha aku sikit pun tak ada apa, tu baru tawakal. Kalau kita berusaha tapi kita beriktimad kepada usaha kita, tu bukan tawakal. Walaupun kita usaha ni sebab kena buat. Bila kita buat sebab, baru kita boleh bertawakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, walaupun kita berusaha menggunakan jalan asbab, tapi sikit pun kita tak beriktimad, bersandar pada sebab yang kita buat, tak ada apa langsung. Yang kita melakukan sebab ialah kerana
ia ialah untuk memenuhi syarat dinamakan tawakal. Tuhan suruh kita ambil sebab, tapi jangan berpegang dengan sebab. Berpegang tetap kepada Allah. Sebagai contoh, ada seorang kawan saya, dia mengaji Pondok Lanai. Dia pernah tengok, dan ramai orang pernah tengok, almarhum Tok Guru Haji Umar Lanai ni hujan tak basah. Hujan tak basah. Hatu semua orang mengaji pondok zaman tu tahu. Saya pun tahu juga, sebab saya maklum saya duduk dalam pondok, duduk sembang. Tok Jumat ni orang panggil patih. Patih bukan basah kalau hujan. Kalau turun, kalau Tok Guru pergi baling naik bas mara Rasulullah Sallallahu Muhammad, kalau hujan, anak dia dia pimpin tu, nyorok balik dia tak basah. Ada sekali tu satu orang tu, orang panggil Pak Long ada lagi, dia kata dia tengok betul, dia duduk dia, Tok Guru ni kalau dia mengajar hujan turun, dia tak tunggu dah, dia tak tunggu atas pondok, dia tak tunggu atas naksah, dia turun balik. Atat zing, kalau hujan turun tak dengar lah. Tok Guru pula mengajar tak pakai speaker zaman tu. Tok Guru pakai suara betul. Kata Pak Long tu, satu hari hujan turun, Patih tutup kitab, wallahu alam, sekilik kitab turun. Sallallahu alaihi wasallam turun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad turun daripada naksah. Kan ada cuk atap kan, cuk atap tu hujan apa ni turun. Sebelum masuk cuk atap tu dia berkumit-kumit. Lepas tu dia langkah pergi tak basah. Pak Long ni turun daripada pondok pergi kat Tok Guru. Dia dengan Tok Guru tengah-tengah hujan lebat tu. Pelajar lain penuh di tingkap tengok Tok Guru Sallallahu Alaihi Muhammad. Kawan saya pernah tengok, kawan saya tu dia tengok, kalau hujan turun, Tok Guru turun balik penuh di tingkap tengok Tok Guru. Pak Long ni, orang panggil Pak Long ni Sallallahu Alaihi Muhammad, dia tengah-tengah hujan tu dia pergi kat Tok Guru nak tanya, dia nak tanya soalan apa tau, dia betul. Tengah-tengah hujan tu dia dengan Tok Guru, Tok Guru nak tanya sikit, kata dia nak tanya satu soalan. Tok Guru sebelum jawab soalan tu, Tok Guru kata, berani mu tu, hang berani tu. Cakap tu Tok Guru kata. Lepas tu Tok Guru jawab soalan dia. Waktu Tok Guru jawab soalan dia tak basah, Tok Guru tak basah. Lepas tu Rasulullah Sayyidina Muhammad habis soalan, Tok Guru pun pergi, dia basah, Tok Guru tak basah. Jadi apa yang kita faham, Tok Guru sebelum langkah pergi tu dia berkumit-kumit tu, maksudnya dia baca doa tu. Faham? Doa tu asbab. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan sebab kena ambil, tapi kita tak pegang dengan Allah. Tu panggil tawakal. Waktu mana tentera Islam nak menyeberang sungai Furat, bila nak menyeberang sungai Furat, Rasulullah Sayyidina Muhammad titi tak ada. Mana ada jabatan waktu tu, perahu pun tak ada. Ketika itu panglima perang, ketua tentera perang bagi arahan, kita baca bismillah, kita lintas sungai Furat. Waktu dia kata, ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Mendaru, bismillahirrahmanirrahim. Tak baca bismillah, langkah dalam sungai Furat tu, jalan atas ayak, bukan harung ayak, atas ayak. Jalan atas sungai Furat tu, si titik ayak pun tak melekat di kaki kuda dia.
Tapi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab. Jadi sebab kena ambil. Qala wa tauhidu wa huwa hukmuka wa ilmuka biwahdaniyatillahi. Jadi orang yang bertawakal ialah orang yang bertauhid. Bertauhid maknanya hukmuka, ketetapan hati engkau, wa ilmuka, dan juga ilmu engkau, biwahdaniyatillahi, dengan keesaan Allah. Makna apa tu? Hanya Allah yang memberi manfaat, hanya Allah yang memberi mudarat. Semua Tuhan. Kita ni Tuhan ya. Kalau satu dunia dan alam nak mudaratkan kita, kalau Allah kata tidak, tidak. Kalau satu alam nak memberi manfaat pada kita, kalau Allah kata tidak, tidak. Semua Allah. Tak ada apa. Kita sikit pun tak ada apa. Kita kosong. Kita tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Qala wa tauhidu wa huwa hukmuka wa ilmuka biwahdaniyatillahi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بنور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. تقبل الله.